Nak kucing mari kaki pun dah buat baik kok. Tengah makan nasi, kucing mari. Kucing. Bila kucing mari, Allah tunjuk contoh pada ayat ni. Mu nak buat baik ke nak buat jahat? Kalau buat baik, ambil apa yang mu makan, beri sikit pada dia. Kalau kita tengah makan nasi lemak atau makan pulut panggang, ada ikan panggang ke, dia akan bunyi je. Minta sikit. Saya lapar. Siapa kata Allah tulis dari azali sekian bulan dia akan mari kaki kita. Bukan jadi dengan tidak dirancang-rancang. Faham? Semua itu Allah sudah tulis di dalam buku Lauh Mahfuz. Dia akan mari pada hari kita makan si lemak ni. Kalau orang yang reti, cukup step pertama je. Kucing. Dia pun ambil sikit ikan, dia pun nasi sikit, dia buang atas tanah. Kucing dia makan tak? Makan. Orang bijak, dia akan masuk saham selalu. Kucing. Nasi segi, nasi benar segi. Siapa kuah dengan ikan saja. Sini. Kita pun ambil gaul sepenyak. 3-4 kau makan. Kena molek kalau Allah terima hak tu. Tak akan sentuh dia pinggan di akhirat. Main-main. Kita tak tahu hak mana sekah yang menjadi benteng api neraka dari amal soleh.